Waktu awal-awal wife dia belikan, saya tak percaya pada dua benda. Satu produk, satu juga bisnes ni lah. Waktu dia, saya cerita pada produk lah. Waktu awal produk, dia belikan saya Alora Pants. Dia cakap dengan saya Alora Pants dia boleh bantu untuk kurus. Jadi saya pun fikir, apa kaitan dia pakai pants dia boleh kurus kan? Tapi dia percaya benda tu. Dia cakap apa yang dia pakai ada masalah thyroid semua boleh hilang. Macam saya tak boleh terima benda tu. Tapi kita cuba jugalah, macam jelah kita nak wife beli kan, kita cuba. Tapi saya tak nampak kesan. Saya pakai macam tak ada apa pun. Tapi saya sampai cakap dengan dia, habis wife kena scam lah ni. Sampai keluar ribu-ribu beli kan. Sampai saya cakap dengan dia, dia tunjuk dengan saya testimoni. Dia cakap, tengok dekat TikTok ni banyak ni testimoni ni, betul ni benda ni kan. Saya kata waktu tu saya punya mindset memang teruk lah. Saya sampai cakap BE ni boleh bayar ni kan. Saya kata macam tu, benda-benda sebab testimoni orang sekarang boleh bayar. Tapi benda yang ubah saya bila saya ikut dia pergi jumpa pakcik dia. Pakcik dia bagi testimoni lepas pakai seluar. Terus saya rasa macam Testimoni apa tu? pakcik dia ada masalah saraf. Dia tak boleh drive jauh, tak boleh duduk lama. Tapi bila pakai pants ni, dia kata macam lepas minggu tu dia kencing keluar semua painkiller dia, masalah tu. Lepas tu terus sihat. Sekarang dah boleh drive daripada Perlis pergi KL semua tak ada masalah. Jadi saya pun balik termenung jugalah. Kata benda ni betul lah kan. Takkan pakcik saya tu nak tipu kan. Tapi tak apalah, kita pun cuba buat eksperimen lah. Tapi saya alhamdulillah saya tak ada sakit kronik. Cuma saya ada masalah back pain lah, penat bila drive jauh, letih kan. Jadi kita buat eksperimen pakai boxer. Nak dipendekkan cerita, berkesan waktu tu. Saya pakai pukul 2 pagi, pukul 6.30 pagi bangun, hilang. Ringan betul saya punya pinggang. First time rasa macam tu. Saya kata produk ni bagus. Pakai macam ni pun dah boleh hilang kan. Okay. Tapi saya masih tak percaya bisnes. So saya start bisnes ni, saya mula percaya bila saya pergi trip. Sebab wife ni dia cakap dengan mentor Michelle. Dia kata husband you degil sangat ni. Dia kata you kena dapatkan 2 tiket pergi Hong Kong. Nanti you bawa husband. Hong Kong dengan Macau. Saya pergi waktu tu dengan mindset saya nak buktikan bisnes BE ni scam. Saya rasa macam tu. Saya kata macam tak payahlah percaya ni, dia orang bagi gula-gula banyak ni kan. Saya rasa macam tu. Saya kata, tapi benda free saya nak juga. Kita pergi. Tapi dalam 5 hari tu memang saya punya mindset, saya rasa macam benda ni scam lah. Kita duduk dalam bas tu saya cuba observe lah leader kan. Dalam bas waktu tu kita ada CCA Michael Chun lah waktu tu. Jadi saya tengok lah penampilan dia, leader dia macam mana. Tengok boleh tahan juga leader macam ni. Leader yang humble kan. Dia macam serve kita orang, dia jaga semua lah A sampai Z. Jadi saya tanya pada Wan, siapa leader ni? Dia cerita lah, leader ni macam ni kan, sanggup jual share dia semua full time BE kan. Dia pun boleh humble macam ni. Waktu tu saya rasa macam malu sendiri. Saya rasa macam kena tampar tau. Macam saya yang macam bukan besar mana pun dah macam ada ego. Orang yang lagi besar pun boleh rendah diri jadi macam ni. Saya rasa BE ni bisnes lain. Baru saya rasa macam ada nilai ni bisnes macam ni. Kenapa bisnes BE dia boleh lahirkan orang macam ni? Sedangkan kalau kita macam, contohlah macam orang yang ada duit banyak macam ni, selalu kita akan, yelah kita yang kena serve dia. Tapi benda dekat BE ni terbalik. Jadi saya rasa macam BE ni bukan pasal duit sangat. Saya rasa macam tu. Bila balik pada trip, baru kita start borak. Waktu tu baru macam sama sikit. Tolong cerita sikit dekat I, BE ni apa? Waktu tu dia mulalah cerita founder, dia mulalah cerita founding leader semua kan. Okay, saya dah mula berminat lah. Tapi nak kata macam betul-betul nak full time tu belum. Tapi benda yang nak kata rezeki, kenapa saya boleh full time? Sebab saya terbaca satu statement founder. Founder keluar satu statement, dia cakap we are not here to build your TGSB but your character. So benda tu saya nampak macam wow, satu statement tu terus sentuh saya. Saya rasa macam ini benda yang bagus. Bila kita hanya fokus untuk TGSB saja,
tapi you tak improve mana you punya karakter, you takkan pergi jauh. Tapi kalau you ada good karakter, TGSP tu memang akan sendirinya naik. Jadi saya rasa macam founder ni bagus. Saya suka statement ni. Dari situ saya baru buat keputusan lah. Saya kata macam dah, kita dah penat dekat bisnes kita yang lama, nak kena spend banyak, rolling modal semua benda pakai kan. Sampai rambut pun lah makin lama kurang. Jadi saya kata dah cukup lah. Kita rasa kita duduk dalam company yang sangat bagus. So kita tengok macam leaders yang dilahirkan BE pun memang kualiti kan. Jadi kita nampak lagi 5 tahun pun kita nak jadi macam tu. So siap, dia tak sabar-sabar nak tutup syarikat. Kita kena tutup ni. Cepat kita kena tutup. So kita macam buat satu investment betul lah. Alright. Kita dah tak nak fikir jauh dah. Tutup semua full time. Okey, terima kasih. Terima kasih.